Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Nurdamia, wartawan TV PSS Awal Gading melaporkan dari Dewan Iltizam Sekolah Kebangsaan Sungai Dua sempena program perjumpaan waris murid tahun 6 bagi sesi 2025 yang berlangsung pada pagi ini. Awal jam 8 pagi, ibu bapa dan waris telah hadir bagi mendengar taklimat penting berkaitan hala tuju dan persediaan murid tahun 6 menjelang peperiksaan. Taklimat akan disampaikan oleh penolong kanan pentadbiran Encik Muhammad Faizli bin Yahya yang menekankan betapa pentingnya kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam menyokong anak-anak mencapai kejayaan. Antara yang pasti akan mencuri perhatian ialah sesi perkongsian pengalaman daripada beberapa orang waris iaitu Encik Muhammad Fuad, Encik Huzaifah, Puan Nur Hidayah dan Puan Nur Nadia. Mereka akan berkongsi pengalaman sebenar dalam membimbing anak-anak di rumah daripada pengurusan masa hinggalah sokongan emosi. Perkongsian ini bukan sahaja memperkukuh komunikasi dua hala antara sekolah dan ibu bapa, malah memberi motivasi kepada murid-murid untuk terus berusaha mencapai impian mereka. Jom kita saksikan. Dia tak ada satu kita kata apa satu lagi platform atau kita dapat satu yang boleh memberi manfaat kepada kita. Jadi saya tak nak banyak buka dah ambil pasal yang panjang lebar masuk 20 minit dah dan sampai 1 jam ni. Dan bagi waris yang tidak dapat hadir, mungkin ada kekangan, tak apa, sama-sama kita berusaha. Dan panggilan yang kedua, panggilan yang pertama adalah panggilan yang pertama dan kedua. Panggilan yang kedua adalah panggilan ketiga dan Demikianlah tadi perjalanan program perjumpaan waris tahun 6 sesi 2025 dari Dewan Iltizam. Saya Aisyah Nurdamia melaporkan untuk TV PSS Awal Gading. TV PSS Awal Gading, interaktif, informatif, terbaik.